Hai korang, Assalamualaikum. Okay, rindu gila nak bercakap depan kamera macam ni, buat video YouTube saya yang dah rasanya dah lebih daripada 200 hari dah saya tak upload apa-apa dekat YouTube. So hari ni saya ada masa sikit, so saya nak buat video, nak ajak korang follow saya buat aktiviti seharian dekat rumah. Actually hari ni saya off day, saya ambil cuti sebab saya nak relax dekat rumah. And then tiba-tiba terfikir, lamanya tak buat video. Okay, ada yang dah tahu kenapa saya menghilang. Alamak, semua sekejap ya. Tapi ada juga yang belum tahu dan tertanya-tanya. So hari ni saya nak bagi tahu korang, sebenarnya saya dah bekerja semula. Jadinya waktu saya dekat rumah tu dah kurang. Dan saya ada kekangan masa sikit lah nak buat video macam dulu-dulu. Bila jadi working mom ni memang banyak gila perbezaan yang saya rasa. Bayangkan saya dah 6 tahun jadi housewife, tiba-tiba bekerja balik. Dia macam kejutan budaya sikit. Walaupun dulu saya pernah kerja, sebelum jadi housewife saya pernah kerja dah 3-4 tahun macam tu. Lepas tu saya jadi housewife 6 tahun. So sekarang ni saya sambung kerja balik. Ketara lah perbezaan tu. Sebab tu saya macam susah sikit nak balancekan life saya. Even dah setahun lebih dah pun saya bekerja balik ni, saya masih lagi rasa macam out of control. Macam tak reti nak balance sangat antara hal rumah dengan hal kerja. Lagi pula tempat kerja yang saya kerja sekarang ni jauh. Walaupun saya boleh work from home dan ada masa kena masuk office, tapi saya actually banyak masuk office kot. Sebab kerja saya banyak bergerak, berjalan, tak duduk rumah sangat. Kena jumpa orang, macam tu kena deal dengan orang. So banyak keluar rumah lah. That's why lah masa saya tu kurang dekat rumah. Walaupun boleh je, bos bagi je work from home. Ada hari saya work from home, saya pun tak sempat nak buat video juga. Actually sempat je, alasannya semua tu alasan je, tak nak buat kan. Dia macam mood tu tak datang lah sebenarnya. Bukannya malas ke apa ke, mood nak buat YouTube video tu tak datang. Okay, so hari ni kebetulan saya off day. Saya nak ajak korang follow saya buat aktiviti. Dan korang jangan terkejut pula tengok rumah saya sekarang ni. Sebabnya hari ni keadaan rumah saya sangat-sangat teruk, sangat-sangat bersepah. Dan ni juga salah satu sebab kenapa saya off day hari ni. Sebab saya rasa macam rumah dah out of control sangat. Saya kena ambil satu hari off day untuk kemas-kemas lah. Tapi tak adalah saya hardcore punya kemas, buat deep cleaning ke, tak ada. Sebabnya saya tak nak penat sangat hari ni. Saya nak relax-relax je. Sambil-sambil tu kita susun-susun balik apa yang boleh, apa yang sempat lah. Tapi nak buat santai-santai je, nak kemas-kemas rumah pun santai-santai je hari ni. Laundry bertimbun-timbun, dah menunggu dah. Serabut gila fikir. Okay dah, jom follow saya, okay? So hari ni, inilah 3 plastik besar kita nak pergi cuci. Ni kira dalam 3 atau 4 hari. 3 hari tak basuh kot. Banyak kan. So kita akan pergi lobby lah untuk settlekan 3 ni. Ni saya angkat dulu plastik-plastik laundry yang nak dibawa. Tapi nanti saya akan basuh lepas dah settle ambil anak sekolah dan nak hantar anak sekolah untuk sesi petang pula. Macam ni lah kehidupan. Oh, by the way, mesti korang tanya kan kenapa saya hantar laundry, kenapa peram baju-baju tu sampai 3-4 hari. Actually dryer dekat rumah saya rosak. Hari tu ada tikus masuk. Asam betul lah tikus tu. Tikus dia masuk kat dalam dryer rumah saya ni, and then terus rosak. Masa proses nak cuci-cuci tu, dia siap berak kat dalam lubang yang nak keluarkan angin panas tu. Dia masuk kat situ. Lepas tu dia siap mati kat situ. Berak, kencing semua kat situ. So dryer tu bau busuk gila. Kita orang cuba jugalah nak cuci dryer tu, tapi tak berjaya. Last rosak. Dan sekarang ni kita orang malas lagi nak fikir nak hantar pergi repair ke apa ke. So mana nak fikir lagi. So saya dengan husband decide tak apalah, kita dobikan aja. Memandangkan dobi dekat je dengan rumah, senang je nak keluar masuk tu. Tapi still makan masa juga dan cost jugalah sebenarnya. Tapi tak apalah, kita survive je lah dulu. Sementara tunggu masuk rumah baru, nanti kita orang maybe akan hadap je dulu kot hantar laundry macam ni.
Walaupun tak tahulah bila boleh masuk rumah baru tu, tak apalah. Sebabnya kalau beli yang baru ataupun kita repair sekarang pun, saya rasa masalah sama je. Sebab kat belakang rumah sekarang ni memang banyak tikus. So saya rasa masalah tu akan berulang balik, dan benda tu bongkaran je kalau saya nak repair ataupun nak beli baru. Jadi ya, macam ni lah, hadap je lah. Hantar dobi setiap 3 atau 4 hari sekali macam tu. Kadang-kadang tu kalau tak sempat sangat, memang saya kumpul je seminggu terus baru pergi cuci kat dobi. Kita nak kemas dulu dekat area sini. Ni memang banyak barang tau. Rumah ni banyak barang, especially yang si kecil, si Khaira tu, dia suka sangat shopping korang. So sangat banyak barang yang macam ngarut-ngarut je. Jadinya terpaksalah susu-susu dia nak, bila saya buang dia akan tanya. So saya tak boleh suka-suka buang pun barang dia. Lama gila dah saya tak lap-lap atas ni. Asyik tu. So tugas kita hari ni, kita nak clearkan setengah tempat lah dalam rumah ni. Tak semua pun, tak adalah nak deep clean, taklah agak lawak. Kita ni hari ni ambil cuti nak rest-rest, tenangkan fikiran je. Kan mengemas pun salah satu terapi juga untuk saya. So okey lah, cuma jangan sampai penat je lah. Okey, so atas ni dah clear. Nanti kita nak lap berabuk gila. Saya sekarang tengah tunggu laundry kat belakang. Okay, gegor-gegor ya. Saya punya stand phone ni tak sampai lagi. Stand pula, apa, phone holder untuk car punya tak sampai lagi. So sementara ni saya letak je macam ni dulu, guna getah. Alright, just nak sembang-sembang je. Saya sebenarnya macam out of topic, tak tahu nak sembang apa. Sebab dah lama sangat dah tak update video dekat YouTube kan. So saya tak tahu nak cerita apa. Macam terlalu banyak benda nak cerita, tapi tak tahu nak cerita apa. Okay, dah ada idea. Tiba-tiba ada idea. Hari tu ada yang DM saya, tanya beberapa soalan lah, pasal live update lah. Okay, so saya jawab lah kat sini. Okay, hari tu ada yang tanya saya, since when kerja? Macam saya bagi tahu dekat mula-mula video tadi, dah nak masuk 2 tahun. Kiranya bulan 8 tahun ni, bulan 8 ke bulan 9, saya tak ingat sangat lah. Saya masuk kerja bulan berapa, 9 kot. Bulan 9 tahun ni cukuplah 2 tahun saya bekerja balik. Okay, ada yang tanya saya kerja sebagai apa? Okay, saya kerja sebagai, sama macam sebelum saya resign dulu. Konon-konon yang saya nak retired young tu, kerja tu lah. Saya kerja sebagai jurutera. Dia konsultan lah, saya konsultan CNS, Civil and Structural Consultant. Dan ada buat kerja arkitek juga sikit-sikit. Saya pun tak tahulah nak kategorikan saya ni sebagai apa. Kiranya ada buat arkitek punya part dan engineering punya part. Dua-dua tu saya buat dan jadi sebagai konsultan. Secara generalnya macam tu lah, nak bagi mudah faham tu kerja saya. Lepas tu apa lagi soalan yang korang tanya? Tak ingat lah. Dia ni soalan-soalan ni daripada awal-awal dulu lah. Sejak saya menghilangkan diri, banyak soalan orang tanya. Apa lagi? Ya Allah, apa lagi?
Seronok ke kerja? Walaupun saya dah jawab dah dekat orang tu, tapi saya jawab lagi sekali lah sebab saya tak tahu nak sembang apa. Kerja tu seronok, memang seronok. Sebab income saya bertambah, income bulanan saya bertambah. Kalau sebelum ni sekian-sekian, sekarang ni adalah penambahan daripada buat tu bekerja lah, full time bekerja. Selain tu apa lagi ya? Tanya, best ke kerja balik? Dia jawab tadi. Best lah, memang best sebab income tu lah, penambahan income. Itu je lah yang bestnya, yang lain tak best. Oh, ada satu part lagi yang best. Kalau macam sebelum ni, saya macam overthinking tau. Bila saya jadi housewife ni, saya banyak duduk kat rumah sorang-sorang kan. Saya overthinking, duk fikir macam-macam. Tapi bila saya dah bekerja balik ni, saya tak ada masa nak fikir bukan-bukan. Saya tak ada masa nak fikir, nak ambil tahu pasal gosip-gosip semasa. Memang saya tak ada masa. So itu good thing lah untuk saya. Selain tu, kenapa? Ada yang tanya, ini paling banyak saya lupa dah. Kenapa kerja balik? Bukankah sebelum ni dah decide tak nak bekerja balik dah kan? Okey, antara sebabnya, saya masa tu anak saya, masa saya decide nak kerja tu, anak saya dalam fasa nak masuk darjah 1. Yang bongsu tu nak masuk darjah 1. Lepas tu dia macam tiba-tiba je saya terfikir, macam best je kalau kerja sebab anak dah masuk sekolah kan. So dia orang banyak habiskan masa dekat sekolah. Jadinya saya duduk kat rumah, saya rasa macam mungkin saya akan boring. Lepas tu saya duduk fikir, why not saya kerja balik. Dia macam tu je fikir. Ada yang tanya nak kerja lama ke? Yang tu saya tak tahu lagi. Saya tengok pada keadaan. Selagi saya rasa saya tak stres sangat kerja, saya okey je. Lagi apa lagi soalan orang tanya? Kerja kat mana? Kerja kat mana saya tak boleh lah nak cakap. Saya tak berminat sangat nak share kat mana saya kerja. Tapi agak jauh daripada rumah. Kalau perjalanan tu, kalau tak jam, dalam 50 ke sejam perjalanan nak pergi tempat kerja. Kalau tak jam. Kalau jam, pernah juga 2 jam perjalanan saya one way lah. Kira 2 jam pergi, 2 jam balik. Itu maksimum lah selalunya. So korang boleh agak sendirilah jarak tu daripada rumah saya macam mana. Dan setakat ni, setahun lebih saya dah bekerja ni, saya masih boleh bertahan. So seronok lah, seronok. Sebab saya buat benda yang lain daripada saya buat 6 tahun sebelum ni. Saya macam bekerja balik, ada new thing saya buat. So seronok lah untuk saya. Lepas tu pula masa dekat rumah sangat-sangat limited. So that's the reason jugalah kenapa saya macam stop kejap buat YouTube. Dan kat rumah saya banyak sangat aktiviti dengan keluarga. Maksud bukan kat rumah lah, maksud saya bila saya tak bekerja, banyak aktiviti dengan keluarga. Contohnya saya pergi bersukan. Saya ada sediakan klip video kat sini. Saya bersukan pergi playground kadang-kadang tu. Lepas tu weekend tu anak saya memang full dengan kelas. Sebab saya tak nak dia orang main phone. So sangat busy. Seminggu tu memang sangat full daripada pagi sampai ke malam. Okey tak yang tu? Dia punya tu. Okey. Budak-budak ni suka datang sini sebab nak main bubble. So hari tu ada yang minta saya buat buat apa nama? Buat vlog pergi kerja, balik kerja kan. Yang tu pun actually saya dah buat tau. Tapi bila dah record tu, tengah-tengah jalan tu saya lupa yang saya tengah record video YouTube. Lepas tu tak menjadilah video tu. So saya harap video yang ni bolehlah saya record full, so that saya boleh post, jadikan satu konten. I get to sit, finally I get to sit at this. Kenapa nak sit like that? Ni, duduk sini, abang ni boleh cover. Ya. Kenapa tak duduk elok-elok je? Macam mami and daddy. Sebab sakit.
Khaira, ya hidung. Ni anti-social. Let's do blue and pink. Wait, what? Now's my chance. Kalau nak kemangkan kami tu. Lepas je, Mami tak masuk dalam kamera pun yang tu. Weh, dia betul-betul gunung ni. Banyaknya. Baju. Oh my goodness. This is 1 week punya baju ya. And excuse the mess, rumah ni memang macam ni. Sejak akhir-akhir ini, tiada orang nak mengemas. So, let's do this. Dah asing kan, so sekarang ni nak lipat pula. Weh, asing kan pun, ambil masa dah berminit-minit ni. Jom kita lipat. You're not even halfway done. What? Not yet, belum lipat lagi. Ni baju sekolah anak yang nak digosok. Yang paling tinggi, paling tinggi tu. Yang ini nak gantung, yang lain tu semua nak lipat. Okay, so kita settle yang dulu. Yang gantung ni kita subkan kepada orang lain. Yang ini gosok. Tak tahu nak sub ke tak. Kita pergi kemudian. Bawah sangat lah pula kamera ni. Sorry lah korang saya punya car phone holder tak sampai lagi. Jadinya terpaksa je letak je macam ni. Okay, so terpaksa lah korang tengok muka saya yang besar gerabak ni daripada angle bawah. Okay, dah tak nak mengarut dah. Okay, so sampai sini saja saya punya vlog untuk kali ni. Hope korang enjoy ataupun tak boring. At least tak boring tengok video saya. Macam dah lama gila saya pun tak buat video macam ni. Saya tak tahulah penerimaan orang macam mana. Ada view lagi ke tak, saya tak tahu. Dah almost setahun dah saya tak buat video kan. Mungkin orang dah lupakan saya. Tapi tak apa, kita mula balik. Kalau ada yang masih tengok, thank you so much. Kalau dah tak ramai orang tengok pun saya faham. Sebab algoritma YouTube sekarang pun saya rasa macam dah tak macam dulu. Dah slow sikit dah. Lagi pula saya ni bukanlah dikenali sangat pun. Sendu-sendu je, YouTuber sendu je. By the way, thank you so much kepada yang masih care pasal saya, yang tanya saya, yang masih ingat saya. Thank you so much. And InsyaAllah jumpa lagi di next video. Okay, bye. See you in my next video.